Tiga tempat terlarang paling popular di dunia. Nombor 3 ada kaitan dengan UFO. Pertama, Pulau Ular, Brazil. Pulau ini menjadi rumah kepada kira-kira 4,000 ekor ular tombak emas yang sangat berbisa. Dengan anggaran jumlah ular yang sangat tinggi, pulau ini diharamkan kepada mana-mana pelancong dan juga penduduk tempatan. Namun, tetap ada juga yang mengambil risiko pergi ke pulau ini untuk mendapatkan bisa ular tombak emas yang mendapat permintaan harga tinggi di pasaran gelap bagi tujuan rawatan jantung. Yang takut ular, sila hadirkan diri dan bagi tahu sebab anda takut ular. Terima kasih. Kedua, Svalbard Global Seed Vault, Norway. Svalbard Global Seed Vault merupakan satu bilik kebal yang menyimpan benih-benih penting di dunia sekiranya berlaku bencana global. Bilik kebal ini berada di satu pulau dan orang awam dilarang untuk berkunjung ke kawasan itu. Malaysia baru-baru ini telah menyumbang benih padi, benih terun dan kacang panjang kepada bilik kebal itu. Ketiga, Area 51, Amerika Syarikat. Area 51 merupakan kemudahan tentera yang terletak di Nevada. Kawasan ini terkenal dengan teori konspirasi mengenai UFO dan makhluk asing. Area 51 telah ditubuhkan pada tahun 1955 tetapi kewujudannya hanya diakui secara rasmi oleh CIA hanya pada tahun 2013. Walaupun telah diakui kewujudannya, kerajaan Amerika Syarikat masih merahsiakan banyak maklumat mengenainya.